Kentut adalah proses biologi semula jadi yang berlaku apabila gas terkumpul dalam usus hasil proses pencernaan dan aktiviti bakteria baik dalam badan. Menurut pakar kesihatan, kentut sebenarnya tanda usus sihat dan aktif. Public Health Malaysia atau PHM menjelaskan bahawa kentut sekitar 10 hingga 25 kali sehari masih dianggap normal, terutama bagi individu yang mengambil makanan tinggi serat. Malah, manusia juga boleh kentut ketika tidur kerana usus tetap bergerak walaupun badan sedang berehat. Dari segi bau pula, kentut biasanya tidak berbau. Namun, makanan tinggi sulfur seperti telur, bawang dan daging merah boleh menyebabkan bau menjadi lebih kuat dan busuk. Kentut yang tidak berbunyi juga dikatakan lebih busuk kerana gas bergerak perlahan dan sulfur lebih terperangkap dalam usus. PHM turut menafikan tanggapan bahawa wanita lebih kerap kentut berbanding lelaki kerana kedua-duanya sebenarnya sama sahaja, cuma wanita lebih cenderung menahannya atau melepaskannya secara perlahan. Walau bagaimanapun, jika seseorang kentut lebih daripada 25 kali sehari, ia mungkin petanda masalah seperti intoleransi laktosa, IBS, penyakit celiak atau kesan pengambilan makanan tertentu yang menyebabkan badan berangin.